Dalam buat banyak kuih ni memang paling confuse lah nama dia. Ada panggil puteri mandi, badak berendam. Korang panggil apa? Jom kita start. Yang penting saya memang suka lah kuih ni. Saya campur je tepung pulut, garam sikit dan air suam. Lepas tu gaul je sampai sebati. Okay, since adunan dia agak melekit, saya guna glove tau supaya senang nak bentukkan. Sebelum tu saya bagikan adunan kepada 3 bahagian dan warnakan dulu sampai jadi warna pastel macam ni. Lepas tu bentukkan jadi bola besar. Boleh tambah tepung pulut masa menguli ni supaya tak melekit. Cubit sikit adunan dan bentukkan jadi bentuk berbola. Adalah cute mute je kan. Lepas tu bolehlah tekan supaya dia jadi bentuk sel-sel darah ni. Didihkan air dan kita boleh rebus. Bila dah terapung macam ni, biarkan sekejap dalam 30 saat macam tu. Lepas tu baru angkat. Dan terus rendam dalam air sejuk tau. Untuk kuah santan, satukan santan pekat dengan santan cair, gula pasir, garam dan daun pandan. Kacau sentiasa sampai dia merenih dan boleh masukkan puteri-puteri ni. Tak pun badak-badak ni, biar masak sekejap dalam 3 minit dan siap. Actually saya suka makan kuih ni sejuk-sejuk tau. Simpan dalam peti lepas tu baru makan. Tapi tu saya lah. Benda ni tak ada rule tau. Selamat buka.